dapat bonus seperti puasa setahun yang penuh. Ramai yang bila habis Ramadan, Quran dia simpan, tunggu tahun depan baru nak tengok balik. Berhabuk dah, anak-anak pun mungkin dah makan dah sebahagian surah. Jadi jangan sampai demikian. Letakkan di phone kita, letak kat apps yang depan, supaya bila buka tu, tu ada Quran ni. Tak tekan lagi ni hari ni. Tekan sekejap, baca 2-3 ayat, tengok terjemahan. Itu cara kita kekalkan momentum. Dan Nabi SAW juga ajar kita bila masuk Syawal, jangan lupa terus seluruh Ramadan ni ada puasa 6 yang kita boleh buat. Mengingatkan lagi kita tentang baru je hari tu kita puasa 1 bulan. Dan Nabi sebut SAW, siapa yang puasa 6 hari dalam Syawal ni pula dapat bonus seperti puasa setahun yang penuh. Dan kemudian kita ada lagi perkara-perkara yang bila kita pergi ziarah nanti waktu hari raya, kita tegur menegur, ingat mengingatkan. Kerana kerana Allah SWT sebut apa? Walitukmilul iddah, untuk kamu sempurnakan hitungan hari berpuasa. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, kamu membesarkan takbir raya tu. Kita membesarkan Allah kerana telah memberikan kita petunjuk. Kemudian Allah kata apa? La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. So mood yang kita kena jaga tu nanti adalah masuk je Syawal, keluar daripada Ramadan tentu rasa hibah, tapi kita bersyukur, alhamdulillah aku dapat lalui Ramadan. Dan syukur itu diterjemahkan dengan usaha untuk terus menjalankan aktiviti-aktiviti yang positif, yang baik. Kalau dah hari tu stop mengumpat, jangan mula balik. Kalau hari tu dah berhenti komen benda-benda negatif, tinggalkan terus.